Orang selalu cakap, kalau malas beli je kat kedai. Tapi bagi abang, kalau kita ada tanah sekangkang kera sekalipun, rugi kalau tak berbudi kepada tanah. Tanah ni konsepnya mudah saja. Kau bagi dia kasih sayang dan baja, dia bagi kau hasil. Tapi kalau kau bagi jerami dan harapan kosong, dia akan bagi kau lalang setinggi orang dewasa. Nabi pernah bersabda, jika terjadi hari kiamat sedangkan di tangan salah seorang daripada kamu ada benih tanaman, maka jika dia mampu untuk tidak berdiri sehinggalah dia menanamnya, maka hendaklah dia menanamnya. Cuba kita fikir, esok dah nak kiamat. Logik akal kita mesti cakap, buat apa nak tanam pokok lagi? Bukannya sempat nak berbuah, sempat nak makan. Tapi hadis ni ajar kita pasal harapan dan amanah. Okey, kalau nak tahu, ini adalah pokok avocado. Asal-usul pokok avocado ini sebenarnya dari kawasan Meksiko dan Amerika Tengah. Orang purba Aztec dulu panggil buah ni dengan nama yang bermaksud testis. Sebab bentuk buah dia tu yang berkantung berdua-dua macam tu. Khasiatnya jangan cakaplah ini superfood. Kaya dengan lemak baik ataupun monosaturated fat yang bagus untuk jantung dan penuh dengan vitamin E untuk kulit yang glowing. Okey, dan sekarang ini dia king of the king kat laman rumah saja. Pokok durian blackthorn ataupun duri hitam. Usia dia baru nak masuk 6 tahun. Korang tengok tu, gila tak gila. Tahun ni dia masuk kali ketiga dia berbuah dan teka berapa biji buah yang melekat. Okey, yang ni pula namanya memang gah. Harga buahnya harga kayangan. Musang King. Usia dia sama 6 tahun. Tapi hasil dia bagi tahun ni kosong. Jadi berdasarkan eksperimen tak bertauliah di halaman rumah ni, mana satu yang padu antara Musang King dan juga Blackthorn? Jawapannya Blackthorn memang menang besar. Dari segi penjagaan, Blackthorn ni nampak lebih mesra alam, kurang merajuk dan semangat nak berbuah tu memang tinggi. Musang King ni dia ada perangai diva sikit. Nak kena belai, manca, lebih puji pakai puisi agaknya baru nak lekat buah. Kesimpulannya, tak kisahlah korang tanam sukun ke, avocado ke atau durian kayangan. Yang penting berbudi kepada tanah. Penat tu memang penat, tapi masa korang petik hasil segar daripada pokok sendiri, rasa puas tu memang tak boleh beli di pasar raya.